Apa tentang Siti Kasim? Apa ni? Tuhan daripada apa? Getaran lah apa? Ini mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Islam membenarkan kahwin kerana cinta? Adakah ibu bapa boleh memaksa anak berkahwin? Dan bagaimana pula jika suami langsung tidak solat serta mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga? Dalam ceramah kali ini, Dr. Mazza menjawab persoalan-persoalan yang sering menjadi perdebatan dengan hujah daripada Al-Quran, hadis dan pandangan para ulama. Pastikan Anda tonton video ini sehingga habis, kerana jawaban di penghujungnya mungkin akan mengubah cara Anda melihat isu-isu ini, gengs. Apa tentang Siti Kasim? Apa ni? Dalam negara ni tuan-tuan, orang-orang yang ada masalah mental ni janganlah kita diangkat. Bomoh lah, apalah, benda-benda macam ni. Tuhan daripada apa? Getaran lah apa? Ini mental. Ada seorang etis, saya tak percaya Tuhan dan saya bersyukur Allah jadikan saya etis. Macam mana? tiga suku ke? Dia etis, saya kata, dan dia bersyukur Allah jadikan dia etis. Apakah hukum jikalau berkahwin awal dan jika kita tidak bersetuju dengan pilihan kedua ibu bapa? Bagaimana hendak mengatasinya? Pertama, ibu bapa tidak boleh paksa anak. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ada bab wali mujbir, di mana bapa boleh memaksa anak perempuan. Namun banyak dalam hadis Bukhari sendiri menunjukkan Nabi SAW bagi peluang untuk wanita dipisahkan apabila dia dikahwin paksa oleh bapa dia. Bahkan ada satu orang yang bercinta dengan satu orang miskin dalam riwayat Ibnu Majah, kemudian dia penjaganya cadangkan supaya dia kahwin dengan lelaki yang berada. Nabi kata la yura lil mutahabbain mislun nikah. Tidak diperlihatkan kepada dua orang yang bercinta seperti nikah. Maksudnya, kalau dah bercinta, bagi kahwinlah. Agama tak kata janganlah duk bercinta, tak baik. Agama tak kata. Ini saya dah sebut beberapa kali. Ini normal satu orang bercinta. Satu orang jatuh cinta, kata saya jatuh cinta. Apa ni menjuga mau jatuh cinta? Yang tak jatuh cinta, kalau dia tak jatuh cinta pada perempuan tu, dia ada masalah. Hormon dia tak stabil. Bila dia cinta lelaki, jatuh cinta, kalau orang lelaki, orang dia kata dia cinta perempuan, perempuan bagi tahu kita saya jatuh cinta kepada, normal lah. Kita kata alhamdulillah, terima kasih kan. Kerana normal. Cuma kalau dia cinta sama-sama jantina, itu tidak normal. Nabi SAW suruh kahwinkan. Jadi mak bapak kena fikir, dia jangan kahwinkan anak atas kepentingan dia, melainkan anak itu ada pilihan, tetapi pilihan itu mudarat. Bapak lebih maklum. Misalnya dia pilih calon suami penagih dedah, itu bapak boleh berhak untuk menentang, kerana itu membawa mudarat. Nak kahwin dengan penjenayah umpamanya, tak boleh lah. Membawa mudarat. Kalau dia tidak. Tapi kalau setakat dia nak kahwin, dia tu tak setaraf dengan kita. Ini taraf apa yang nak? Kalau kata aku didik kau elok-elok, beragama, kau nak pergi kahwin dengan satu orang semayang pun tak, ini kuat. Ini kuat. Ini kuat. Kufu dia panggil, kafah. Cumanya yang lelaki dia tak syaratkan bapak jadi wali. Kita orang lelaki boleh kahwin. Cuma adat kita ni bagi tahulah kat mak bapak kita, wanita memang perlukan wali. Tapi lelaki kahwin tak perlukan wali, isteri dia perlukan wali. Isteri dia perlu wali. Cuma kalau kita ada pilihan sendiri, itu kita deal lah dengan mak kita, tengok apa alasan dia. Kadang-kadang saya nak bagi tahu, ni orang lelaki kot yang tanya muda kot, hak mak bapak kita kata tu ada alasan. Kita kena tengok penelitian apa alasan dia. Kalau dia bagi tahu mereka ada pengalaman, mungkin kita mengaji tinggi pada dia, tapi dia ada pengalaman. Dia kata perempuan macam ni mungkin tak sesuai dengan kau, kan? Jadi kita tengok
alasan dia lah kenapa. Sebab orang bercinta, dia memanglah kadang-kadang Wah. Penjelasan yang sangat-sangat menarik sekali. Sebelum videonya dilanjut, untuk Anda yang baru bergabung di channel ini dan merasa channel ini bermanfaat untuk Anda dan kalian merasa murid dari Dr. Maza, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Mari kita kembali videonya dari sekarang. dia rasional, kadang dia tak rasional kan. Seorang baru cinta, dia berjalan sepak batu, dia marah kat batu, bodoh kau batu duduk tengah jalan. Lepas dia kahwin, ada orang lah, tak semua, dia marah kat isteri dia, bodoh kau tak nampak batu suatu. So ini, tapi saya tak mau bawa satu agama yang utopia, agama yang tak rasional. Jangan orang agama dengan bercinta. Dulu ni tanya ni tak apalah, kertas dulu perempuan majlis, lelaki tanya guna mikrofon, wanita guna kertas, sebab suara wanita aurat. Ini semua benda-benda yang disebut, walaupun disebut dalam kitab fiqh, tapi tidak rasional. Pada zaman Nabi SAW, wanita bangun tanya Nabi dalam majlis. Kadang-kadang kita nak wujudkan satu fiqh yang luar daripada kebiasaan yang ada. Tadi ada soalan dia apa? Boleh tak kita minta orang lain tolong doa untuk kita? Boleh. Banyak sahabat Nabi SAW, sahabat datang, ya Rasulullah ud'uni, ya Rasulullah doakan untukku, kan? Kita suruh orang yang saleh doa pada kita. Dan Nabi SAW menyuruh para sahabat jumpa Uwaisul Qarni supaya dia doa istighfar, minta ampun pada mereka. Dia nak jumpa. Sebab itu bila kita jumpa orang saleh, kita minta supaya dia doa untuk kita. Tapi saleh lah. Sebab itu kita bawa anak kita pergi ke orang saleh. Saleh maksudnya orang baik, bukan orang pandai ceramah. Pandai ceramah belum tentu saleh. Mari ke saya, mungkin saya pandai ceramah tapi belum tentu saleh. Oh, pergi pada orang saleh. Dia kata, ni ustaz bawa anak sikit doa. InsyaAllah saya doa. Sebab habis rokok saya sekejap. Jangan bagilah. Apa pandangan doktor tentang wanita mensyaratkan menjadi jemaah parti tertentu sebagai syarat menjadi calon suami? Calon suami kan calon pilihan raya ni. Sehingga sekiranya lelaki tersebut memenuhi tuntutan tersebut, apakah prinsip? Tengoklah. Cuma tak ada wanita lain kah? Kalau sekiranya dia minta untuk kita jadi ahli parti ni, kalau kita sekadar isi kerana kita nak dakwah kat dia, mungkin. Tapi ini syarat yang tak logik dan ada unsur fanatik, dan ini tak betul. Kita takatul, kita pecah-pecahkan orang Islam melalui setiap orang dengan kumpulannya. Organisasi boleh, tapi organisasi bukan akidah. Bila manusia jadikan organisasi akidah keluar daripada kumpulan saya, keluar daripada Islam, ini sudah bahaya. Ini sama dengan khawarij. Apa hukum suami tidak mahu solat dari nikah hingga anak-anak sudah besar, tidak memberikan nafkah zahir dan menyakiti hati isteri dan anak-anak? Weh, ini kecakannya. Saya cerita pengalaman saya. Saya pernah cerita dah sini, tapi saya cerita lagi lah bagi yang pernah baru datang. Saya pernah ikut Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin dalam kuliah-kuliah dia. Dan kemudian satu hari lepas dia kuliah, dia bangun, dia jalan. Saya ada sekali ada wanita datang, kemudian tanya soalan yang macam ni. Dia kata, suamiku tak solat, apa pandangan kau? Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin adalah alim besar di Saudi, rahimahullah, dan meninggal. Dia adalah satu orang yang terkenal, orang anggap sebagai jaguh ilmuwan Hambali pada zaman ini. Dah meninggal. Dalam mazhab Hambali ini, orang meninggalkan solat keluar agama. Saya masih ingat lagi dia kata, jawab soalan dia, kata, ilhaqi bi baiti abiki fa innahu kafir. Baliklah ke rumah bapakmu, sesungguhnya suamimu itu seorang kafir.
Ini yang dia kata kepada orang yang tanya tu. Tapi secara umumnya jumhur tidak menganggap kafir orang itu, pandangan dia, bukan pandangan dia. Dalam Hambali memang demikian. Jumhur kata tak kafir, namun meninggalkan solat ialah dosa yang paling besar. Dosa paling besar. Artinya kalau satu orang minum arak dengan meninggalkan solat besar. Meninggalkan solat besar. Walaupun kalau itu boleh minum arak, jangan duk jadi minum tu pula. Ini orang contoh. Maksudnya dia termasuk min kabair, min akbaril kabair, antara dosa-dosa besar. Kalau tanya saya, kita orang bersolat dan dia tak solat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ceramah kali ini, Dr. Maza menyentuh beberapa persoalan yang sering menjadi perdebatan dalam masyarakat. Bermula dengan isu kenyataan yang dianggap bercanggah dengan akidah. Sehinggalah kepada soal perkahwinan, pilihan pasangan, fanatik kepartian, dan hak seorang istri apabila berhadapan suami yang mengabaikan tanggung jawab agama. Antara perkara yang paling menarik ialah apabila Dr. Maza mengingatkan supaya masyarakat tidak mudah mengangkat atau mempromosikan pandangan yang jelas bertentangan dengan asas akidah Islam. Beliau menegaskan bahwa apabila seseorang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan tentang Tuhan atau agama, umat Islam perlu menilai berdasarkan ilmu, bukan sekedar mengikut populariti seseorang. Seterusnya, Dr. Maza menjawab persoalan tentang kahwin paksa. Beliau menjelaskan bahwa Islam tidak menggalakkan ibu bapa memaksa anak berkahwin tanpa kerelaan. Walaupun ibu bapa mempunyai hak untuk menasihati dan memberi pandangan berdasarkan pengalaman, keputusan memilih pasangan seharusnya mengambil kira persetujuan anak, selagi pilihan itu tidak membawa kemudaratan, seperti memilih pasangan yang terlibat dengan jenayah, dadah atau tidak menjaga agama. Dr. Maza juga menyentuh satu perkara yang sering disalahfahami, yaitu soal jatuh cinta, guys. Menurut beliau, perasaan cinta antara lelaki dan perempuan adalah fitrah manusia. Yang penting ialah bagaimana perasaan itu benar-benar saling mencintai dan memenuhi syarat agama. Maka perkahwinan adalah jalan terbaik untuk memelihara maruah dan mengelakkan perkara yang haram. Selain itu, beliau turut mengkritik sikap terlalu fanatik terhadap parti politik atau organisasi sehingga dijadikan syarat utama dalam memilih pasangan hidup. Menurut beliau, organisasi hanyalah alat, bukannya akidah. Jangan sampai perbezaan kumpulan menyebabkan umat Islam saling menghukum dan berpecah belah. Bahagian yang paling memberi kesan ialah apabila Dr. Maza membincangkan isu suami yang meninggalkan solat, tidak memberi nafkah, serta menyakiti istri dan anak-anak. Beliau menjelaskan bahwa meninggalkan solat adalah dosa yang sangat besar. Jika seseorang suami terus mengabaikan kewajiban agama dan tanggung jawab terhadap keluarga, walaupun telah dinasehati berkali-kali, Islam menyediakan jalan penyelesaian kepada istri. Agama tidak memaksa seseorang hidup dalam penderitaan tanpa penghujung. Beliau turut membawa kisah daripada hadis dan pandangan para ulama bagi menunjukkan bahwa Islam ialah agama yang adil dalam keadaan tertentu.
Seorang istri mempunyai hak untuk memohon fasakh atau khuluk apabila rumah tangga sudah tidak mampu diselamatkan. Perceraian memang bukan perkara yang digalakkan, tetapi ia tetap menjadi jalan keluar apabila segala usaha perdamaian telah gagal. Kesimpulannya, ceramah ini mengingatkan kita bahwa Islam bukan sekedar menilai sesuatu berdasarkan emosi atau adat semata-mata, tetapi berdasarkan ilmu, keadilan, dan maslahat dalam memilih pasangan, membina rumah tangga, maupun menghadapi konflik keluarga. Agama senantiasa memberikan pandangan atau panduan yang seimbang serta menjaga hak semua pihak. Bagaimana pula pandangan Anda? Adakah Anda bersetuju dengan penjelasan Dr. Maza dalam isu-isu yang dibincangkan ini? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen dengan adab dan penuh hikmah. Jika Anda suka perkongsian seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak terlepas lagi kupasan ceramah-ceramah ilmiah yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita semua kefahaman agama yang benar dan memimpin kita ke jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.